Bagi keluarga yang berpendapatan lebih RM10,000 sebulan, satu target yang praktikal adalah kumpul 100 gram emas dalam masa 1 tahun. Target ni bantu kita tukarkan sebahagian lebihan pendapatan bulanan kepada aset yang lebih kukuh nilai dia untuk jangka masa panjang. Jadi cara dia, tuan-puan boleh menabung melalui akaun emas Cap Public Gold iaitu simpanan dalam bentuk gram emas. Kalau bajet fleksibel, tetapkan target sekitar 8.4 gram sebulan selama 12 bulan. Harga emas memang berubah setiap hari. Jadi, jumlah ringgit yang diperlukan mungkin berbeza setiap bulan. Tapi, fokus kita tetap sama, iaitu pastikan gram emas terus bertambah. Kalau lebih selesa dengan bajet yang tetap, tuan-puan boleh tetapkan contohnya sekitar RM5,000 sebulan dan konsisten menabung dalam akaun emas Cap. Cuma satu perkara penting, jumlah RM5,000 sebulan tu tak semestinya menghasilkan hampir 100 gram dalam setahun. Sebab dia bergantung kepada harga emas sepanjang tempoh pembelian. Jadi, lebih baik jadikan 100 gram ni sebagai target utama. Manakala jumlah ringgit tadi disesuaikan mengikut harga semasa. Tak perlu tunggu harga terbaik pun untuk bermula. Yang lebih penting adalah disiplin menabung setiap bulan sehingga target tu capai 100 gram yang pertama. Jadi bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh terus isi borang sign up. Saya akan bantu anda buka akaun emas dan kongsikan strategi simpanan emas yang sesuai mengikut bajet serta target kewangan anda.